tinggal di sini. Korang yang suruh? Ih, pandai aku. Kenapa kau ambil warna aku? Ihin. Ipan boleh bagi kebahagiaan. Itu dah share sama kita. Boleh bagi kebahagiaan. Hi, welcome back to YouTube Apika. Pika. Charlie standing on the mic. What's a frame, then I glow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl, bad, but I go hard. Best to get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Copy the top, set the up, how to play. From zero nine, Jetty highlight. Shining bright every time on. Hai korang, welcome back to YouTube. Onanya Pikachu. So depannya ada Aina. So actually korang, today kita orang nak ride pergi ke live launching lagu Kak Bella and Harry, lagu Jiwa yang Mengalah dekat Rosa Muzik. So this is a random vlog daripada Pika. Kita ada buat apa-apa vlog sangat pun dekat konten ni. So record unexpected, pasang kamera ni pun sebab lalu jalan jam kan. So kita risau lalu jalan jam apa-apa terjadi. So jomlah kita jalan-jalan bersama dengan Pika and also yang lain. Untuk kali ni Fika duduk dekat belakang, sebab dekat bahagian depan dekat Bella, bahagian tengah ada Aina. So kita nak menjaga adik kesayangan kita itu Aina ni. So kita nak Fika duduk belakang lah. So sampai je dekat traffic light ada Aina. And also dekat bahagian depan tu kita ada Harry, Kak Bella and also Abib. Tengah-tengah bawa motor, Harry ada kat sini. Rupanya dia dah pergi si minyak. Kalau korang perasan dekat sini pun ada Ipan, Kak Abel tak perasan. Kita pernah lah tahu kan naik motor tak ada intercom. Korang dah lah ada rezeki Fika beli intercom. So bolehlah pakai dengan bersama yang lain. So Aina dekat bahagian depan. And also kita ada Kak Bella here. Kak Bella dia tak ada waste, so dia menunggu Pika ke depan sebab dia nak ikut motor Pika. Ni macam nak hujan je, nasib baik tak hujan korang. Kita bawa laju sikit lah. This time Aina suruh Pika bawa ke depan sebab Aina tak payah nak menjerat-jerat tengah-tengah jam. Korang bayang lah ni tengah-tengah jam ni, motor dengan motor laju ni lari tepi lori, tepi kereta. Takut. Dan suddenly mana yang lain semua hilang. Fika tak nampak Kak Bella pun apa semuanya sebab tadi jalan jam kan. So Fika pun pandang-pandang ke belakang. Fika nampak Kak Bella ada angkat tangan, suruh stop kejap sebab nak cari mana Aina. Apa? Phone ada? Ada ni? Aina ada? Dia buka tadi. Tadi kan jam, dia tak berani nak nak cilok. Tadi tu suruh Pika ke depan tu yang Pika cilok tadi. Agak-agak dah slow tadi. Slow sangat lah. Ya, Aina takut tadi tak slow. Slow pula aku. Kita Dia kena ni ya. Kena send location kita. Ya, kena sinar location tenang. Kita kehilangan Aina guys. Sekejap, baik saja. Itu pun kita nak right. Aina sesat juga.
One eternity later. Oh, ya ke? Okay. Alright. Okay. Risau kita orang. Okay, bye. Aku tunggu kau. So, let's go kita sama gerak ke Rusa. And we are here. Dan nak sampai tu nampak dia orang pula dekat situ. Fika dengan Kak Bella terlajak. Berapa kita kat sana? Ya. Satu. Assalamualaikum. Korang, kita orang dah sampai dekat Rusa. Jadi semua orang di sini sudah. Tak, kau tadi mana hilang? Pika ada recording lagu. Lagu Tolong dengan Ira Milpan guys. Standing ini guys, standing ini. Sama lagu ni yang Rama. Tak, aku tanya kau, kenapa kau hilang tadi? Aku daripada meeting. Kau pergi mana? Daripada ayah. Kenapa kau tak beritahu aku? Di sini, kan berada di sini. Kita yang sebut Tak beritahu aku. Kenapa buat konten? Buat konten ni. Korang yang suruh. Ih, partner aku. Kenapa kau ambil partner aku? Yang mana kau sayang sekarang? Salah pilih kena kecam. Salah pilih kena kecam. Kalau partnership kita okey. I sayang yang ni. Salah pilih. Helmet. Okey lah. Salah pilih sudah dah habis. Sebenarnya aku bukan sayang dia, aku sayang kau pun. Dia dah tahu dah kita sebenarnya backstep dia di belakang dia. Kita terpaksa je, okey. Kita orang tu. Kau tengok, ambil balik telefon kau ni. Sebab Aina marah. Sebab harap jatuh tadi dia memang kena lah Ipan. Kena green flag. Oh, rupanya Aina dia green flag depan kamera je. Tapi aku nak yang pelik. Bila masa aku green flag depan Nampak dia green flag depan kamera je. Sorry, hanya dia yang boleh mampu memberi kebahagiaan. Lah, tapi semalam kau dengar Aiman marah? Macam tu je dia depan Aiman dia cakap Aiman baik Kan? balik. Depan Ipan. Jadi itulah dia. Pergi mana? Balik lah, ingin balik. Ni lagi mana dia orang dulu ni? Saya lagi mana? Oh, siap pergi. Saya pergi recording. Saya dengan Ipan. Siap pergi recording. Assalamualaikum abang. Panik isu salah Ipan. Hatiku hancur, ibu susah nak gambar dulu. Ihin. Ipan boleh bagi kebahagiaan. Itu dah share sama kita. Boleh bagi kebahagiaan. Bagi Ipan masuk terik dia. Masuklah. Peninglah diorang ni. Ni random vlog je lah tau. Okay guys, so sekarang kami baru saja settle apa? Settle apa orang jawab tu? Settle premier. Siapa X kau? Mbok Nu X. Ambil nih. Oh macam biasa kalau main slide. Jangan lah. Oh je. Hai. Makan. Makan. Cakap. Makan. Dia je cakap hai kat aku balik. Apa? Bising mulut kau. Shut up you. Saya lagi tengok Dakar daripada depan. So now kita orang ready untuk pergi ke preview Kak Bella. Nampak Daus bagi apa tu? Bagi duit. Oh my god, Daus bagi duit korang. Bagi kat Rusa Museum. Apa Rusa dah kaya dah. Tak, dia nak tulis. Ready guys, ready. Let's go guys. Daus dia sibuk bagi duit kat Rusa. Tengok tu. Kita support bestie kita. Wah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
gila weh. Kenapa berasa berdiri sedih? Kan? Macam kalau jadikan kita sedih kan? Aku terpilih. After je habis event, Kak Bella ajak kita pergi ke IUI untuk ajak karaoke and spend time masa together. Bye. Aina ada takut-takut sikit. Kita bawa slow-slow. Tak tahu aku orang dengar tak dengar ni.
So kita dah sampai ke IOI. So lagi karaoke. Nak spend time, dah lama tak spend time together. So now kita orang dah habis karaoke. Stop tu lagi mana lagi? Saya ikut je diorang. So let's go gerak balik ke Cyberjaya. So ni adalah vlog gerak balik, tak ada apa-apa pun. So very simple. Syukur buat tengok video ni sampai habis. Okay? Bermula dari bestie, kini kita jadi partner. Rasa segan mau semua ada. Dulu kita berempat, tapi kini kita hanya berdua. Adakah ini dinamakan Cinta sabar, bika yang kasar, tapi kuat nangis, daus yang slay, tapi gentleman. Dekat serasi bersama, walau dunia berbeza. mereka minat kita sama. Empat sahabat satu cerita, dua lelaki dua wanita, langkah berbeza jiwa serupa dalam tawa. Fika nak ucapkan thank you everyone for watching all my video ataupun semua video yang Fika buat. And korang jangan lupa subscribe YT Fika, sebab Fika rasa YT Fika view dah 100k tapi subscriber tak sampai-sampai, tak tahulah pokoknya. Jangan lupa subscribe, like, comment and share video Fika tahu. Terima kasih.